Salam sejahtera. Setelah 102 hari berkampung di Slovakia, pasukan bola sepak Harimau Muda akhirnya kembali ke tanah air petang tadi. Masih banyak perancangan susulan, namun yang paling penting ialah sejauh mana skuad Harimau Muda dapat membuktikan prestasi mereka telah meningkat menerusi pengalaman di Slovakia. Menang 3 perlawanan dan tewas 11 kali tetap memberi gambaran baik kepada pengalaman Harimau Muda di Slovakia. Namun jurulatih Harimau Muda Azraiko Abdullah menganggap skuadnya menepati KPI yang ditetapkan dan paling penting pemainnya mendapat pendedahan taktikal di sana. Kepulangan skuad Harimau Muda disambut gembira keluarga masing-masing. Dia expect perlawanan satu suasana yang totally berlainan di tempat kita, di mana dia memerlukan physical demand dan dia punya tactical dan dia punya pace, very fast football di Europe. Menurut Setiausaha Agung FAM Datuk Azuddin Ahmad, semua pemain diberi tempoh rehat selama 2 minggu sebelum menyambung latihan di Universiti Utara Malaysia Kedah. Mereka akan buat persiapan untuk menghadapi perlawanan ataupun pertandingan di Vietnam dalam Newspaper Cup. Tumpuan lebih juga akan diberikan kepada 2 pemain yang menunjukkan aksi konsisten di Slovakia, Muslim Ahmad dan K. Gurusami yang turut memikat perhatian kelab Vion Slovakia. Kita punya team lebih baik dari segi teknik semua. Cuma dia orang fizikal lah. Masa first game dan last game ikut memang ada banyak beza, ada banyak players yang improve. Saya pun rasa improve, lot of improve.